Okey, Assalamualaikum geng. So masa yang ditunggu-tunggu sudah tiba. So kereta ni sebelum ni kita dyno Kita dyno pakai KKT, tetapi dia ada isu horsepower kita dapat. Cuma isu dia adalah apabila customer apabila kita lepas minyak, enjin tu berkemungkinan dia akan mati sebab dia pakai airflow Bila dia pakai airflow, apabila airflow tu tendang, dia akan mati. Okey, so setup dia sama je, cuma kita pakai stand alone. Kita bypass dia punya airflow. Okey, buka bonnet. Kita ada Madani tolong buka. Okey, so apabila airflow sebab sensor airflow dekat sini, apabila sensor airflow dekat dengan tu, bila dia return dekat turbo, dia akan jadi mati enjin. Jadi so ini kita akan pakai, kita dah pakai Max ECU Mini. Bila kita dah pakai Max ECU Mini, dia jalan semuanya, dia jalan Max sensor. Okey. So kita tak ada apa dah. Tolong ketakkan ni. Dah ni. Tolong ketakkan ni. Okay, so ni keadaan dia keadaan idling. Masa idling tengok stable lah dengan aircon. Ni kita jalan aircon ni, on aircon. Okay. Sekejap lagi kita tengok macam mana mati ke tak. Lepas tu horsepower tu nombor 2 lah, tengok macam mana. Okay, jom kita tengok sesi dyno tu ni. Okay, tutup. Okay, kita press dulu. Tengok. Nampak tu? Tak mati dah bos. Mantap. Okey, alhamdulillah dah selesai sesi dyno. Minyak pun masa boost sebelah lebih je. Enjin pun dah tak mati-mati. Tengok masih lagi tu. Okey, ni okay, alhamdulillah. Tengok horsepower dia. Okey, alhamdulillah. Syukur. Okey, 160 horsepower, torque 248. 248 nampak tu. Okey lah. Tarik sampai 6000 Okey. So Nissan Almera. Okey, so tu saja daripada Abang Tubuh pada kali ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap power.